Perodua Viva 2026 hadir dengan konsep baharu yang lebih moden dan menarik sambil membawa kembali nama ikonik yang pernah menjadi pilihan ramai rakyat Malaysia. Model ini direka untuk pengguna yang mahukan sebuah kereta kompak dengan reka bentuk bergaya teknologi terkini dan penggunaan bahan api yang menjimatkan. Perodua Viva 2026 menggabungkan ciri praktikal dengan kemudahan moden menjadikannya sesuai untuk kegunaan bandar maupun perjalanan harian. Bahagian hadapan Perodua Viva 2026 menampilkan rekaan yang lebih segar dengan grill moden yang memberikan imej lebih premium. Lampu utama LED penuh dengan bentuk yang lebih tajam memberikan pencahayaan lebih baik terutama ketika memandu pada waktu malam. Lampu siang LED DRL menambahkan gaya futuristik manakala bumper hadapan direka dengan elemen sporty yang menjadikan Viva 2026 kelihatan lebih menarik. Dari bahagian sisi Perodua Viva 2026 mengekalkan bentuk kompak tetapi hadir dengan gaya lebih dinamik. Garisan badan yang kemas membantu memberikan rupa lebih moden manakala rim alloy 2 tone bersaiz 15 inci menambahkan sentuhan sporty. Cermin sisi elektrik bersama lampu isyarat LED memberikan kemudahan tambahan kepada pemandu. Saiz badannya yang kecil menjadikan kereta ini mudah dikawal terutama ketika memandu di kawasan bandar yang sibuk. Bahagian belakang Perodua Viva 2026 menampilkan lampu LED baharu dengan reka bentuk lebih kemas dan moden. Spoiler belakang kecil memberikan gaya sporty sementara pintu belakang yang praktikal memudahkan pengguna memasukkan barang. Walaupun bersaiz kompak, ruang simpanan direka supaya lebih berguna untuk kegunaan harian. Masuk ke ruang kabin Perodua Viva 2026, perubahan besar dapat dilihat dengan susunan dalaman yang lebih moden dan selesa. Papan pemuka menggunakan reka bentuk minimalis dengan bahan berkualiti tinggi. Skrin infotainment sentuh bersaiz 9 inci menyokong Apple CarPlay dan Android Auto membolehkan pengguna menikmati muzik, navigasi dan sambungan telefon pintar dengan lebih mudah. Tempat duduk Perodua Viva 2026 direka lebih ergonomik dengan material premium untuk memberikan keselesaan lebih baik. Ruang dalaman yang praktikal sesuai untuk pemandu dan penumpang walaupun dalam perjalanan jauh. Sistem penghawa dingin yang lebih cekap membantu memastikan kabin kekal sejuk dalam cuaca panas Malaysia. Selain itu, ciri seperti pengecas USB Type-C, sistem kemasukan tanpa kunci dan butang penghidup enjin menambahkan kemudahan moden. Dari segi prestasi, Perodua Viva 2026 menggunakan enjin 1.0 liter dual VVTi yang memberikan keseimbangan antara kuasa dan kecekapan bahan api. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCVT yang memberikan pemanduan lebih lancar dan menjimatkan penggunaan minyak. Sistem suspensi ditambah baik untuk memberikan keselesaan serta kestabilan ketika melalui jalan bandar atau lebuh raya. Keselamatan juga menjadi fokus utama Perodua Viva 2026 dengan sistem bantuan pemandu moden seperti amaran pelanggaran hadapan, brek kecemasan automatik, bantuan kekal lorong dan kawalan kestabilan elektronik. Selain itu, ciri seperti 6 beg udara, sistem ABS EBD, kamera undur dan bantuan mula mendaki membantu memberikan perlindungan lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Secara keseluruhannya, Perodua Viva 2026 membawa gabungan reka bentuk moden, teknologi pintar, penjimatan bahan api dan ciri keselamatan lengkap. Ia sesuai untuk golongan muda, keluarga kecil dan sesiapa yang mencari kereta kompak yang mudah dipandu tetapi masih mempunyai gaya tersendiri. Adakah anda rasa Perodua Viva 2026 mampu kembali menjadi antara kereta kompak paling popular di Malaysia? Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak video menarik mengenai kereta baharu, spesifikasi terkini dan perkembangan dunia automotif Malaysia.